Aku tak pernah terdetik untuk beraya jauh di perantauan, jauh daripada keluarga, jauh daripada sanak saudara. Jom, aku nak kongsi dengan hampa pengalaman aku solat sunat Aidilfitri di Seoul Central Mosque. Alhamdulillah, pada tahun lepas aku diberi peluang dan kesempatan untuk merasai dan melalui pengalaman sendiri untuk solat sunat Aidilfitri di Korea Selatan. Aku sendiri tak sangka yang sebenarnya ramai komuniti Islam yang tinggal di Seoul, Korea Selatan. Di sini aku dapat lihat pelbagai jenis etnik, budaya dan berbagai-bagai jenis pakaian-pakaian yang aku tak dapat lihat sebelumnya di Malaysia. Jom aku kongsikan laungan takbir raya di Korea Selatan. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebenarnya, populasi komuniti Islam di Korea Selatan dianggarkan lebih kurang 100,000 orang dan majoritinya ialah kaum imigran lah. Malah aku juga berpeluang untuk bertemu dengan saudara-saudara kita daripada Malaysia yang tinggal di Korea Selatan atau yang sambung pengajian di Korea Selatan atau yang bekerja di Korea Selatan. Setelah selesai solat, seperti tradisi di negara kita, jamuan disediakan di kawasan luar masjid. Walaupun berada di negara asing, suasana yang penuh kemesraan ini mengingatkan saya kepada kampung halaman. Benarlah kata pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri. Walau di mana kita berada, tidak ada tempat yang dapat menggantikan tanah air sendiri. Namun, pengalaman ini memberi saya perspektif baru tentang kehidupan sebagai Muslim di negara yang bukan majoriti Islam. Ia juga mengajar saya tentang kepentingan toleransi dan penghormatan antara budaya dan agama.